Okey, kat tangan aku sekarang ni ada Jollibee Spicy Chicken Sandwich lah. Ini antara burger Jollibee yang paling besar lah, yang aku nampak kat menu tadi. Ayam dia nampak tebal, nampak rangup dan juicy. Dia ada mayonis yang color macam oren-oren ni kan. Selalu mayonis macam ni pedas lah. Dia tak kedekut sayur . Lepas tu aku perasan dia punya bun ni lembut. Bun ni dia lembut, roti dia lembut. Macam aku kata tadi, saiz dia besar. So burger ni sesuai untuk orang yang suka makan burger yang saiz besar lah. Aku tak ada tambah extra sos kat dalam ni. Memang sos asal burger dia lah. Memang dah yang standard punya pun dah terasa pedas dia. Ni fries dia. Biasa-biasa je fries dia. Lepas tu aku ada order ni lah, Jollibee punya apple pie. Macam ni lah packaging dia. Kita try adakah rasa dia sama macam kat kedai sebelah ni. Betul je ni cara aku buka apple pie ni. Ni apple pie dia. Alah. Weh, lagi sedap daripada apple pie kedai sebelah tu. Dia ni aku sangat-sangat recommend lah, Jollibee punya apple pie. Juicy gila, tak tahu lah korang boleh nampak ke tak. Selalu kalau aku makan burger, kena makan 2 baru aku puas. Tapi yang ni 1 pun dah cukup lah. Kenyang.